Jangan rasa hebat diri, jangan rasa lebih pada orang lain. Kalau kita nampak ada hebat kepada diri kita berlaku, cepat-cepat ingat kepada Allah. Allah tak marah. Allah benci orang yang rasa hebat diri dia. Nampak? Jadi kalau kita ada rasa hebat, buang awal-awal. Kalau kita mati tak dan buang perasaan hebat dalam diri, maka kita akan bangun di hari kiamat nanti dalam keadaan ujub juga. Kerana ujub yang dibenci Allah ini, rasa hebat dengan sesuatu seperti dengan ilmu, dengan amal, atau dengan harta benda dan sebagainya, kebijaksanaan, pandai bang, pandai baca Quran, boleh buat lagu dan sebagainya. Tak apa kita rasa hebat, tapi kena ingat ini kurnia daripada Allah. Ujub yang haram ini rasa hebat, pandai baca Quran, pandai baca kitab, dan lupa Allah yang beri kurnia. Ujub itu adalah ibu daripada takabur. Bila sudah lupa Allah yang beri nikmat, akhirnya membesarkan diri. Bila ada takabur, tidak boleh masuk syurga. Mu raja ke, mu sultan ke, menteri besar ke, ketua menteri ke, YB ke, Esko ke, JKK ke, MPKK ke, Tok Imam ke, ustaz ke apa, takabur, tak masuk syurga. Kerana sesungguhnya seseorang itu akan dibangunkan di padang mahsyar nanti atas kelakuan yang dia mati dulu. Faham?